Nabi pun sebut, sesungguhnya apabila berlaku malahim, perang tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghantar satu pasukan terhebat daripada Madinah, iaitulah Syam. Dan ketika itu ada satu bandar yang umat Islam berlindung di kota tersebut. Kota itu namanya Dimashq. Yang ni Nabi sebut terang, kota itu bernama Dimashq. Sebab tu bila sebut pusat pemerintahan tadi, saya sebutkan Syria dan juga Palestin. Sebab Nabi sebut Dimashq dan Baitul Maqdis, dua kota ini, Dimashq dan Baitul Maqdis. Kata Rasulullah, tempat berlindung ramai orang Islam di satu kota namanya Dimashq, dan pusat pentadbiran mereka adalah di pinggir kota Dimashq. Tempat itu sekali lagi Nabi sebut spesifik juga. Nabi kata di satu daerah namanya Ghutah, tempat menjadi pusat pemerintahan Imam Mahdi dan Nabi Isa di situ. Nabi Isa nak turun pun di situ. Kem tentera Islam yang terkuat juga di Syam, di Dimashq dan juga di Ghutah. Bila menjerit laungan palsu tadi, Dajjal telah keluar, itu memang zaman yang Dajjal akan keluar, sangat hampir. Maka orang ketika itu, umat Islam melepaskan ghanimah daripada tangan mereka, harta rampasan perang. Ketika itulah harta rampasan perang tidak diendahkan. Sebab apa? Sebab masing-masing bukan takut kat Dajjal, risau dengan iman anak dan isteri dan ahli keluarga di kampung. Waktu itu diutuskan seramai 10 orang penunggang kuda terbaik pada zaman itu, kata Rasulullah. Nabi sebut penunggang kuda. Adakah Nabi sebut penunggang kuda tu kiasan kepada kepantasan? Tidak. Sebab dalam hadis itu Nabi sebut ketika itu Al-Mahdi akan menghantar 10 orang penunggang kuda terpantas dan termahir di atas muka bumi Allah. 10 orang ni. Kata Rasulullah, aku kenal nama kesemua penunggang itu. Bukan sahabat, daripada orang zaman ni lah, tapi Nabi, itu saya sebut seolah-olah Rasulullah melihat benda tu. Nabi duk tengok peperangan tu. Kata Rasulullah, aku kenal ke 10 mereka, nama ayah mereka dan warna kuda mereka. Dalam hadis tu, bila Nabi sebut yang tu, maksudnya dia itu bukan kiasan lah, memang itulah yang akan digunakan. Pedang, tombak, kan, panah, kuda. Cuma dia tidak menafikan benda moden. Saya tak pernah sebut maksudnya benda moden, tak ada dah. Saya tak sebut macam tu. Wallahu a'lam. Yang pasti kenderaan perang, alat perang tradisional ini akan digunakan. Pasti digunakan, kerana perkataan tombak, panah dan kuda itu disebutkan oleh Rasulullah. Aku kenal nama penunggang itu dan aku tahu warna kuda mereka.